Saya rasa untuk saya lah, masa saya dapat demo lagu tu, saya rasa lagu tu tak sesuai untuk saya. Elemen tu saya rasa macam no point saya untuk saya berada kat dalam lagu tu, sebab dia punya elemen tu dia dari segi muzik, dari segi penceritaan tu bukan saya punya elemen lah. Dan dia lebih Nusantara punya mood lah. Tu saya rasa macam saya tak boleh carry benda tu. So bila kali ketiga ni, lagu ketiga diorang approach saya untuk lagu Makuta ni, saya dengar demo dulu. Saya dengar demo, saya dengar muzik, saya dengar cerita. Saya rasa cerita ni lebih sesuai untuk saya carry, lebih sesuai untuk saya macam mana nak perform lah. Sebab muzik dia tu sesuatu yang lebih terletak, nak comparekan dengan lagu neraca yang perlukan suara vokal Nusantara kan. Lepas tu saya bersetuju untuk terima pelawaan diorang untuk lagu Makuta ni lah. So macam mana pengalaman kerja dengan Kimi dengan Luka? Mula-mula kita dari lepak-lepak kita okey. Memang kita, sebab kita atas lepak-lepak, jumpa-jumpa dekat mana-mana event yang kita ada perbualan untuk buat kolaborasi tu. Tapi bila datang kerja, ada orang ni orang yang berbeza. Macam Luka orang yang sangat cerewet. Mula saya pun agak struggle juga nak faham kau nak apa ni. Sebab bila kita dapat melodi tu tetap melodi, tapi kau nak mood macam mana ni, feel dia macam mana. Sebab benda ni yang paling susah dalam kita nak rekod tu. Note kita boleh ikut, tapi dia nak apa. So bila borak punya borak, kita lebih banyak berborak berbanding kita nak masuk dalam rekod. Masa hari recording tu lah, bila saya dah jumpa je, bila saya masuk, benda tu mesti jadi senang. Bila kita dah jumpa dia punya ruang yang sepatut yang dia nak tu. Tapi saya good thing untuk kalau macam cerewet, untuk satu kebaikan. Saya profesional tak adalah saya macam dia botak ni banyak cekadak ada ni kan. Tapi saya rasa okey, betul lah, dia lebih tahu apa yang dia nak. Sebab dia yang produce lagu dia yang cipta. So saya kena hormat dia as producer, as composer, as lyricist. Yang saya sebagai penyanyi, kau nak apa? Saya cuba bagi yang terbaik apa yang diorang nak. Sebab lagu ni semua pasal diorang, saya cuma yang dijemput untuk berkolaborasi je. Tapi secara peradi, bila ramai lagu ni nak dengar lagu ni apa semua kan, rasa boleh beri jawab. Mungkin orang boleh tengok PJL apa benda semua. Dia sangat subjektif lah sebenarnya. Ada, sebab bila kita menghasilkan sebuah lagu, ada orang suka, ada orang tak suka. Saya cuma berharap lah, doakan lah semua orang menerima lagu ni sebaiknya. Kalau boleh diorang menerima dalam keadaan positif. Tak nak diorang melihat lagu ni sesuatu benda negatif. Diorang kata macam sindiran. Dia bukan sindiran, dia sebenarnya adalah satu fakta dan satu kiasan. Kita dia satu fakta dalam kiasan, bukan sindiran. Kita lagu ni tidak nak menghukum mana-mana pun. Dia sekadar okey, yang ini yang sedang berlaku, diorang mau yang mana, dia nasihat je, dia bukan satu sindiran pun. So sebab bila orang cakap pasal sindiran tu, bila saya tengok baca komen, saya takut jugalah. Sebab diorang ingat kita ni nak menghukum orang kan. Tak, kita tak ada. Kita orang Melayu, saya memang meneliti lirik-lirik yang saya nak nyanyi tu. Kalau jika lirik ni nak menghukum orang ni, saya akan sebab kita orang Melayu, kita kena, kalau nak tegur orang pun kita kena ada cara yang baik supaya penerimaan tu lebih positif berbanding negatif tu lah. Lagu dah release lama, tapi sebab shooting kan busy. Betul. So macam mana rasa, sebab dia pun terpaksa menanti lama. Yelah, saya minta maaf lah atas tu. Sebab masa yang kita tengah, yelah, saya pula shooting tu, saya ambil buat drama 75 hari. So masa dalam 75 hari tu diorang ni nak promo lagu tu, nak keluarkan lagu tu. So saya tak dapat nak commit pada masa tu. So saya pun jenis, saya bukan multitask. Bila saya dah fokus pada tu projek ni, saya akan bagi all out kat sini. Dah settle ni baru saya boleh move lain. Kalau tidak, kalau anda kata saya masih buat kerja lakonan, lepas tu pada masa saya kejar untuk bidang nyanyian ni, saya takut nanti masa saya present tu saya takkan dapat performance yang macam ni. Sebab kita tak ada fokus, sebab kita ada benda lain yang kita nak balance. So dia dah settle ni, saya dah stop berlakon. Untuk tahun ni cukup. Kita fokus pada yang lagu-lagu. Tahun ni saya keluarkan 3 lagu selain pada Makuta ni. So tak dapat nak promo sebab kekangan masa ni lah. Lagu apa lagi? Ada lagu Fasa saya dengan Tuju, featuring Tuju, dan satu lagi lagu yang terbaru, single saya seorang, Rasa Tak Menipu Ciptaan Ajaib. Itu yang terbaru lah. Drama mental mental dia pasal mental ditinggalkan orang tu yang depression lah. Pasal seorang depression yang ditinggalkan pasangan macam tu. Drama judul apa lah? Drama tu akan dalam epilog 3, Rasa Tak Menipu. Dan drama saya epilog 3 Naga. Epilog 3 Naga. Tu yang sampai ke Thailand tu. Hero ni? Dia 3 orang ni hero. Tak tahulah saya hero ke tidak. Kan?
Saya kalau tanya saya Untuk mana siaran mana? dia stage Ocean TV. Ocean TV. Yang akan bersiaran pada bulan 8 ni lah. Oh, tak lama dah. Satu cerita ni dia watak yang berbeza daripada watak saya sebelum-sebelum ni lah. Watak-watak sebelum ni agak light. So ni antara watak yang paling berat pernah saya perform lah. Sebab tu saya fokus lebih dekat lakonan pada, sebab yang ni mungkin boleh satu achievement saya punya resume lah. Macam dalam lakonan ni kepuasan saya. Lepas tu saya fokus kat situ lah. Berapa episod? 24 episod. Mak nak tanya sikit, kalau macam kolek tengok apa ni, penyanyi sekarang ada certain penyanyi kan, dia nyanyi sejak time rakam ya, ke studio tu. Tapi bila live hancur kan. Macam Melain pada awak nyanyi sama. kan macam Zama macam ada Rekod sama ni pun live pun macam sedap kan. lebih feel lagi. Apa orang cakap, apa peringatan ataupun Peringatan lah. Tips ke? Tips lah. Okey, macam saya bila recording tu saya tidak akan buat lebih daripada apa yang saya mampu lah. Saya akan bagi lebih dekat live sebenarnya. Dalam ni untuk saya, tips saya bila recording tu saya akan bagi yang melodi basic saja. Tak ada nak tambah-tambah lenggo, tak ada nak tambah-tambah. Saya akan nyanyi straight untuk supaya orang lebih clear kita punya lagu tu. Bila dah live tu, masa kita nak present tu, masa tu barulah kita tambahkan lagi, barulah orang akan dapat lebih lain. Kalau anda kata kita recording, kita dah bagi yang terbaik tu, bila kita nak live, kita nak present, kadang-kadang bila kita nak present tu, nak perform ni, sound system tak adalah macam dalam recording tu. So kita takkan dapatnya bagi yang terbaik. Macam CD tu, masa dalam CD tu, sebab dalam recording tu kita dapat mic yang bagus, so pun boleh dengar. So masa dengar live ni kita belum tentu kita dapat. So daripada pengalaman itu saya terus recording tak payah nak beria sangat, kita bagi yang terbaik. Sebab tu kita dalam recording ni kita perlukan producer untuk produce dia nak macam mana. Dan yelah, kebanyakan sekarang ni banyak studio dah ada barang-barang yang canggih untuk auto tune suara kan. Itu je lah. Itu mungkin dorang dimanjakan dengan teknologi tu. So bila dorang dapat sound system dekat yang live ni, yang macam yang tak sedap lah, yang macam biasa-biasanya, dorang tak boleh handle. Macam saya punya pengalaman sebelum ni, saya dapat daripada sebelum sound system yang terbaik tu, saya dapat yang level karaoke tu semua saya dah adapt kat situ. Saya dah kenal bunyi saya, baru saya baru boleh survive. So saya tak bergantung pada teknologi ataupun itulah. Auto-tune tu semua tu yang akan membuatkan kita nak perfect sangat. Bila kita nak perfect sangat dalam seni tu, itu yang akan psycho kita balik. Sebab saya pernah ada lagu-lagu yang macam takut nak nyanyi, menyesal saya menyanyi lagu ni tinggi-tinggi masa recording. Sebab time live, alamak, satu lagu lepas ni lagi, kalau ni lagu ke-8 mati saya ni. So benda tu saya belajar, jangan over sangat ni masa menyanyi recording tu. Itu je lah. Tapi banyak kan tentu kan. tak adalah lagu kehendak lagu sekarang punya sound tu, sebenarnya saya tak ada salahkan diorang juga. Mungkin bukan nervous, kehendak lagu sekarang ni bukan pasal pattern tu, dia pasal sound tu. Sound sekarang ni orang lebih tertarik pada sound yang lebih elektronik Maksud dia bunyi gitar pun bukan diorang pakai AM yang macam ni dah, diorang mau pada cocok dah vokal. So orang dah terbiasa dengan sound tu. Apabila kita buat cara lama tu, kata lagu ni nak lama lah, bunyi gitar lama. Sebenarnya lebih dari sound tu pula perlu miking yang macam auto tune tu, baru dia terduduk, barulah kita dapat melihat ini muzik 2020. Sebab kalau tidak, macam tu kita dengar 80s punya muzik, ni 80s, 90s ni 90s, 2000 macam ni, so 2020 macam mana. So macam ni lah. So saya tak adalah nak judge diorang. Ni diorang punya tanggungjawab, sebab diorang nak kena adapt art dengan teknologi tu. Diorang kena, sebab diorang punya zaman sekarang ni kan. So kita tak boleh nak petikaikan sangat, sebab yang itu kehendak orang sekarang. Banyak takut kenapa? Takut pada masa dulu lah, masa lagu ni kita ada pertikaian, masa ada persoalan yang kita buat dengan arwah baru ni pasal lirik tu. Saya dengan arwah Sarah memang borak pasal ni. Saya cakap, masa saya dapat lagu ni berat sangat lah, sebab saya percaya setiap apa benda yang kita nyanyi pakai hati tau. Kita nyanyi pakai hati, kita ikhlas. Bila kita nyanyi pakai hati dan ikhlas, itu jadi doa. Bila jadi doa, bila kita tak nak doa ke benda yang tak best ni mati. Saya dah berborak dalam studio tu, saya, Zimi
dengan arwah Sarah. Kita berborak 3 orang. Sarah, ni lirik ni aduh berat kau cakap lah dengan Abang Rudi. Ni tukar sikit lah, bagi dia macam berlapik sikit. Janganlah macam tegak sangat ni. Tajuk pun straightforward kan. Kau tidak tajuk dia nota terakhir. Saya macam tak nak lagu ni sebab kenapa saya cakap tak nak nota terakhir tu sebab semua orang yang yang terlibat dalam projek ni semua ada guna note. Even drum pun ada note, piano ada note, gitaris ada note, penyanyi pakai note. So kita tak nak lagu ni doa kita untuk note terakhir kita orang, kita tak nak. Kita tak nak involve. So kita minta kita bincang ramai dengan digital, dengan musician apa semua. Sebelah suara tukarkan tajuk menjadi terakhir buat teman. Sebab matlamat kita buat ni sebenarnya untuk kita appreciate kita punya kawan yang dah tak ada tu. So inilah last kita punya penghargaan kepada kawan-kawan tu, kita buat ciptakan sebuah lagu, kita mainkan lagu tu kita punya ni lah, tu matlamat tajuk tu. Tapi still saya ada masalah dekat lirik tu. Dia ada masalah kali. Saya berbincang dengan Sarah kat dalam 2 orang. Dia pun rasa macam dia pun setuju dengan saya, kita ni sebagai penyanyi baik. Sarah lagi lama daripada saya, so dia lagi faham konteks lirik tu. So tapi sebabkan kita ni respect Abang Rudi, sebab kita dah cakap bang, ni lirik ni. Dia cakap apa yang dah tertulis tu, itu yang dah tertulis. So saya menghormati keputusan Abang Rudi tu. Dia kata dia tak lupa benda ni. Benda ni saya dah tulis memang untuk korang nyanyikan. Memang saya masa tulis tu saya dah bayangkan Sarah. Masa saya tulis tu saya dah bayangkan Azamah. So kau tak boleh tukar. Dia straight kat situ. Saya pun yelah, dia orang lama dan dia pun lirik dia. So saya pun respect, kita pun hormat keputusan dia. Okey, ada benda dia dah tolerate, iaitu dia dah bagi kita tukar tajuk tu. So lirik dia tak nak kasi ubah. Tajuk boleh, lirik jangan. So kita respect. Dan saya cuba buat apa tau, kat belakang dalam studio saya tukar. Selalunya dalam duet kita mesti satu rangkap lelaki, satu rangkap perempuan. Masa kat situ saya produce vokal tu, saya bagi sebaris-baris. Tu yang kalau dengar sebaris-baris kita nyanyi, di kau pergi, tu saya ambil. Tak kembali, Sarah ambil. Aku rindu. Kalau tidak dalam tu rangkap tu Sarah kena nyanyi semua tu. Kalau Sarah yang nyanyi di kau pergi tak kembali aku rindu, dekat saya apa jadi tu, saya cakap jangan macam ni, saya tukar part ni cerita betul ni, kita tukar part ni. Lepas tu kita cakap Mak Sarah, aku tukar lah part ni. Mak, aku tak nak mati mak, aku mengandung ni. Kita siap bergurau macam ni. Betul, itu yang benda yang bila benda tu berlaku saya terus teringat ni tahu. Dia flashback balik. Alamak apa ni Allah. Lepas dia kata, Mak kau jangan cakap macam ni, aku tak nak mati tau, aku ni mengandung, kau tahu tak? Tak lah, saya cakap kau jangan takut Sarah, kau ada baby. Kita bergurau masa tu. Benda ni saya terus, walaupun dia dalam keadaan situasi tu kelakar, bila saya ingat balik saya sedih juga. Macam kenapalah aku bergurau, mulut saya ni kenapa bergerak benda-benda macam ni. Saya jadi macam kat situ saya rasa galat sangat, kenapalah saya berbual perkara macam ni. So kalau dengar balik Pak, kita tukar Pak tu. Kalau tidak memang serangkap tu dia punya seorang tu je. Jangan Belum lagi so harap-harap saya jadi wakil untuk carry lagu ni sampai bila-bila lah. Saya harap-harap lah. Cukup lah sampai situ. Masa kita promo tu je lah. Dekat kalau masa tengah promo lagu tu dekat MSI ke, itulah saya nyanyi dengan dia. Lepas tu kita kan KP balik, dah tegang balik. So kita tak dapat nak perform lagu tu. Masa tengah PKP teruk tu, terus Sarah sakit kan, terus jadi dia kena COVID apa semua. Terus kita tergamam macam baru je. So saya jadi macam lost. Lepas tu saya lost juga macam show, benda ni bukan main-main. Itu hari baru bergurau, tiba-tiba dah tak ada. Memang last kita tengah saya memang tengah kontak-kontak dengan Syuib, dengan saya nak pergi rumah kita orang dekat. Tapi bila dah kena macam tu tak dapat nak jumpa tu, tak jumpa langsung. Lepas tu baru saya tahu mak Sarah tu pangkat makcik saya. Sarah rupa-rupanya Tok Mizah tu, ada surai student Hamzah tu, mak saya menyetuk. So Sarah pangkat makcik lah. So baru tahu, baru macam
Lepas tu bila 2-3 bulan kemudian abang arwah Barudi pula. Itu yang lagi saya macam dah lah, saya takut. Saya lagi takut lah. Inilah dia ni, benda ni saya bincang, saya call bro, digital semua. Ini saya kat lain kali dalam buat lagu je, kita jangan selamba je nak tulis ikut hati kita tau. Benda ni kena jaga juga supaya kita tak tulis benda-benda yang mungkin kita akan tak seronok lah. So sebab tu saya seorang yang sangat cerewet dalam pemilihan lirik. Daripada lirik Mahkota ni, lirik ni pun okey, positif saya ambil. Kalau negatif je, ini boleh buat jadi depression ni, saya tak akan ambil sebab saya takut benda tu jadi doa untuk diri saya. takkan menyanyi dah apa? Kalau saya sebagai penyanyi, saya kena bertanggungjawab. Kalau orang request untuk saya nyanyi lagu tu, saya akan nyanyi. Saya akan nyanyi solo. Tak tahu kalau ada orang solo dengan siapa-siapa pun yang boleh carry lagu tu, carry ya kalau diorang nak. Tapi kalau anda kata saya kena seorang, dia orang request saya nyanyi, saya akan nyanyi. Saya akan nyanyi lagu tu sebab saya je yang bukti yang masih hidup untuk saya teruskan karya tu. Sebab lagu tu memang tujuan dia, yelah lagu tu Arwah Lok Yu punya tujuan dia memang kita nak appreciation untuk family dia. Okey, kalau tak ada mungkin collection dekat lagu ni kita boleh bagi dekat. Niat dia itu, kita tak ada cerita pasal untung pun. Memang nak bagi kat family dia. Maksud itu niat masing-masing buat pun atas dasar niat tu, bukan pasal kita nak buat lagu tu tak sajalah nak tunjuk suara je kita nyanyi satu lagu tak. Arwah Sarah pun ngam dengan Lok Yu, saya pun ngam dengan Lok Yu, memang kita dah pernah berbincang pasal lagu ni. So kita buat atas tanggungjawab masing-masing, janji masing-masing. Tapi anyway kalau dapat dielak tak nyanyi, buat elah macam tu, boleh? Saya seorang yang bertanggungjawab lah. Jika orang minta ke apa, tapi kalau anda kata saya nak perform saja, nak perform lagu, tidak. Saya akan nyanyi bila orang request saja. Zaman boleh nak nyanyi lagu terakhir buat teman dekat sini, saya insya-Allah saya akan nyanyi. Tapi untuk saya punya contoh, saya ada satu konsert saya ataupun saya punya perform dinner show ke apa, lagu tu memang tak dalam senarai lah, sebab lagu tu asal lagu duet kan. So kalau boleh, rasa macam trauma atau fobia. saya masih dalam keadaan yang macam betul ke ni ha? Serius benda ni bukan main. Sebab sebelum ni saya dengar cerita je ni. Oh yang lirik macam ni saya dengar cerita. Tapi bila satu situasi saya mengalami, saya jadi macam wow, lagi saya macam okey, lepas ni lagi kau kena cerewet pilih lagu. Takutkan cakap benda yang bukan. Lagi saya lebih sebenarnya untuk dalam saya punya kerja ada benda yang lebih bagus lah. Saya lebih teliti untuk saya apa yang saya nak sharekan kepada masyarakat dalam saya punya lagu. Betul. Baik, Thank you semua, thank you semua.